Jadi sudah puas and jalan-jalan. Jadi sekarang ni sudah tiba masanya untuk kita ke segmen masakan. Hari ini pastinya sangat istimewa kerana bersama-sama dengan Puan Asna yang akan memasak satu masakan yang memang sangat orang Sabah suka, kan? Jadi Puan Asna, jadi mau tanya ni, apa menu kita ni? Hari ini kita sediakan sajian masakan tradisional Sabah, masakan ikan ampak basung. Ikan ampak basung. Mesti ramai yang, kalau orang Semenanjung biasanya tak tahu ikan basung ni diorang panggil ikan apa, kan? Tapi kita selalu panggil ikan basung, kan? Ya, diorang panggil sardin dia kata. Sardin. Saya tahu lah Semenanjung. Okey, jadi apa bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk masak ikan ampak basung ni? Okey, pertama sekali kita mesti ada bawang putih, bawang merah. Okey. Kemudian serai, asam keping, kunyit. Ini serai yang ada tumbuk tadi, kan? Okey. Lada Lada. Okey. and then air asam jawa. Okey. And then semuanya kita tumbuk. Tapi kalau orang yang malas ni, yang penat nak tumbuk, kita boleh blend kan? Kisahkan. Tapi jangan terlalu halus lah. Kisahkan sikit. So ini dah jadi dia. Kita dah kisah. Okey, So, jadi macam mana mula dia? So mula saya masukkan serai dulu bawah, ya. Okey. Serai. Okey, itu serai yang serai di titik, ya. Okey. Kemudian saya ambil asam keping. Okey. Ini caranya kita masukkan dulu separuh ni. Dan Okey. masukkan ikannya. Okey. Yang tak tahu inilah ikan basung. Ini ikan basung. Ikan yang kecil. Kita masukkan lagi separuh, kan? Supaya cara buat ini, cara saya buat gini supaya tidak dia ikan tu jangan meresap tau. Okey. Jadi kita letakkan lagi di atas ikan basung itu. Dan saya letakkan lagi. Dan jangan silap, air yang kita masukkan pada mulanya tadi itu tidak banyak. Dia cuma sedikit sahaja. Tambah lagi nanti. Wangi sudah keluar pun. Okey. Kita letak lagi. Ini lapisan yang terakhir mungkin. Ini yang terakhir. Ini lapisan yang terakhir. Kemudian masukkan air asam jawa. Asam jawa. Ya. Suka hatilah, suka masam dia suka macam mana, kan? Tadi kan dah ada apa nama? Asam keping. Kemudian tambah air. Nak banyak pun boleh, sikit pun boleh. Terserah. Okey. Cantik. Warna dia cantik. Yes. Kemudian kita letak perasa. Berasa. Garam, ya. Okey. Biasanya kalau ikan ampak ni dimakan bersama apa? Ini lagi sejak kalau kita masak ikan ampak ni makan dengan ambuyan. Ya. Okey, kita akan biarkan dia mendidih dalam beberapa minit. Tak sampai 10 minit lah. Tengok dia pada api juga. Tengok api. Okey, jadi sementara kita menanti ikan basung ampak kita tu masak, kita ada menu yang kedua, iaitu menu yang mesti ada kalau ada ikan ampak basung. Kalau ada ikan ampak basung, benda ni tidak memang tidak sempurna. Kita mau masak apa, Pan? Ambuyan. Ambulung juga. Jadi bahan-bahannya? Bahannya cuma sagu, air panas. Sedikit air sejuk. Sedikit air sejuk. Mula kita letak dulu sagu. 2 bungkus. Ya. 2 bungkus sagu. Kita hancurkan dulu. Sagu ni senang ataupun mudah didapati sebenarnya. Kalau di Sabah paling banyak tempat jual dekat Beaufort. Kita letak. Ini yang penting, air jangan banyak, sedikit aja. Okey. Kita gaul dulu. Tambah lagi. Tolong, tapi takut terlebih. Takut terlebih. Okey. Kita gaul.
Kita mohon. Gaul ya sampai sebati ya. Okey. Sebab tu air tak boleh banyak. Oh. Kita tengok tekstur dia dah sebati. Baru kita letak air panas. Okey. Okey, sekarang kita letak air panas. Okey, sekarang kita letak air panas. Ni kena hati-hati ni. Ini mesti gunakan air yang betul-betul panas. Panas ya. Okey, hati-hati. Tu. Okey. Okey. Panas saya tak berapa kuat nak gaul. Saya pembantu saya gaulkan. Okey. Ini pembantu Puan Asna. Macam ni adik ni memang sudah lama buat ambuyan ni. Sebab tengok tangannya macam lancar je kan. Ya. Tengok tu. Begitu. Ini adalah ambuyan dengan tekstur yang sempurna. Cukup sempurna sudah? Cukup sempurna. Cukup sempurna sudah. Okey, jadi ini dah siap. Awak saya tanya macam mana mau makan ni? Macam mana mau makan? Kita bagi tengok dulu. Inilah dia ambuyan. Okey, jadi menu kita hari ni untuk ikan ampap basuh ni pun sudah siap, ambuyan pun sudah siap. Jadi sekarang ni mau minta Puan Asna tunjukkan pula macam mana untuk kita makan ambuyan ni. Sebab kalau nampak daripada tekstur ambuyan ni kan, mesti orang terfikir macam mana mau makan kan. Jadi mari kita tengok macam mana cara dia kita makan ambuyan ni. Pertama kita sediakan dia punya kuah tadi. Kita dah buat ikan nampak tadi. Kita asingkan tulang dengan isi. Hancurkan. Boleh kita untuk kita boleh beras asam limau. Okay. Itu lebih masam dia lebih terasa. Kemudian kalau kita suka taruh membangan, letak membangan. Membangan ni orang tempatan Sabah paling suka lah kan. Orang Kerazan dusun memang suka makan membangan. Tapi kalau ada apa ni tempoyak pun sedap. Wow. Ya. Dia punya resipi tu sudah bergabung. Menu tu, rasa tu. Kalau nak campur pun boleh juga. Dan campur pun tak apa. Okey. Kemudian cara kita ambil ni, kita buat macam ni. Ini kita panggil apa tadi? Kita putar ya. Kita ambil apa ni? Ambuyan ni, akar bulung ni, kita putar-putar gini. Nampak macam ni kan? Kita gunakan yang ni lah. Ini candas, adalah dia panggil candas. Okey, candas. Lepas tu kita gaul kat sini. Okey. Baru kita makan. Baru makan. Sambil makan ni sambil ambil sayur-sayur apa yang ada disediakan lah. Okey, dan untuk hari ni kita bawa sayur rebung masak lemak. Okay, and then kangkung belacan. And then sambal ikan masin. Dan itu belacan dan sambal belacan membangan.